Kesepalah nak tulis atas meja ni. Abi ada 3D printer. Boleh minta tolong Abi ajak Alisha cara untuk design dan print bekas alat tulis. Okey, untuk design kita boleh dapatkan di laman sesawang Netsprint. Pergi ke carian Google, kemudian cari Netsprint dan masuk ke laman sesawang Netsprint. Okey, di bahagian carian, type pensel container. Kemudian, klik. Banyak betul design. Cantik-cantik pula tu. Alisha pilih yang ni. Okey, seterusnya klik download. Okey, dah siap download. Kita buka software 3D printer dan kita import objek yang kita download tadi. Okey, objek dah masuk. Sekarang ni Alisha nak letak warna dan tulisan nama Alisha. Okey, objek Alisha nak letak warna merah. Nama pula warna hitam. Okey, objek dah ready. Seterusnya kita klik slide play. Seterusnya masuk USB thumb drive ke laptop. Untuk kita nak export file 3D print, simpan dalam thumb drive. Sekarang kita masukkan thumb drive ke mesin 3D printer. Pilih folder, klik pada USB drive. Klik pada objek, kemudian klik print dan tunggu beberapa jam sehingga objek siap di print. Okey, bila mesin dah siap print, klik complete. Okey, support pada bahagian objek mesti dibersihkan dahulu. Ini objek yang dah dibuang support. Cantik kan? Inilah hasilnya, bekas alat tulis 3D printer. Hari ini Alisha nak berkongsi dengan rakan-rakan mengenai dengan 3D printer. Dengan 3D printer, kita boleh menghasilkan prototype, inovasi, boleh menghasilkan produk baharu dan boleh menyelesaikan masalah seharian. Terima kasih, jumpa lagi.